bila saya mengundurkan diri pada Kulamir kan, minta maaf cakap lah pada semua penonton-penonton kan. Saya tak pernah buat keputusan ni, tapi saya mengundurkan diri pada Kulamir kan, atas sebab-sebab tertentu lah. Kadang-kadang yalah, saya perlu bercakap lah, minta maaf lah sebelum cakap. Kadang-kadang mungkin peminat akan bertanya pada saya, kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam podcast show. Wow, hari ni kita episod istimewa. Sebab apa podcast kita kali ni ada penonton. Ya, kita dengar sikit suara penonton. Tepuk tangan penonton. Ya. Okay, kamu terima kasih banyak kerana kamu sudi nak tengok podcast show kali ni. Macam biasa, kita meneruskan konsep kali ni kena-mengena dengan muzik juga. Dan kita bawakan juga panel kita legend juga, kamu. Seorang gergasi rock di tanah air kita, kamu, di Perak ni masih lagi orang kata berdiri megah. Ini antara idola Chow juga. Tapi sebelum itu, macam biasa, podcast kita ni takkan ada kalau tanpa sponsorship kita. Rakan yang sudi sponsor kopi usang daripada Kuala Kangsar, yang bapak segala kopi kamu. Dan juga kita masih berkolaborasi dengan ISP, Ilham Studio, Ilham Sahabat Production, yang membekalkan kita alat muzik. Kalau dekat Kuala Kangsar nak jamming ke, nak sewa alat muzik ke, audio system ke, Ilham Sahabat lah paling power sekali kamu. Complete set. Baik, kita tak nak lengahkan masa. Kita bersama dengan kita punya panel jemputan, rockers gergasi kita. Memang jauh berdiri berumah. Abang Abu and Friend. Abu Loki kita. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah, sihat lah buat masa ni. Boleh ke cuba panggil Abang Abu and Friend? Panggil apa-apa boleh, Abu boleh lah. Okay. Tak ada masalah. Sebelum apa-apa, bang, terima kasih banyak kerana sudi nak podcast dengan Chow. Kan? Saya pun juga nak ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya dengan Man kan. Juga ada tajaan daripada kopi usang. Abang minum tadi minum apa rasa? Okey lah, lemak berkrim semua cukup. Lemak kan? Tu dahsyat. Kalau kat Kuala, abang datang Kuala, ada show ke mana, singgah. Kasih perkena ya. InsyaAllah. Siapa yang tak kenal dengan Abang Abu kita? Kalau dulu kita panggil dia Abu May. Sekarang dia dah ada kumpulan baru, Abu and Friend. Paling latest ya, bang ya. Minum lah sambil tu boleh minum. Boleh. Dulu macam Chow cerita dalam episod Abang Man kita dulu. Chow daripada remaja dulu belajar muzik, kenal muzik. Selain daripada dengan 60-an, dengan ni lah, kumpulan Mei lah. Masa tu tengok CD, tengok Abang Abu main goreng, macam mana pegang kod, macam mana nak main kan. Lagu-lagu berantu kan. Ngeligih dengar kan. Dengar Abang Mei solo. Tu lagu apa ke nama tu? Pelayaran dengan Strategi. Goreng, ya Allah, bang. Payuh nak cakap. Rasa ngepap kalau mainnya kan. Okey, Abang Abu. Ya. Pada penonton lah, introduction, permulaan ni kan. Okey. Orang tengok Abang Abu ni, macam Chow kata lah, Chow kata dekat tajuk pun, gergasi rock negeri Perak. Sebenarnya latar belakang Abang Abu, sebelum kita pergi jauh lagi, Abang Abu ni orang mana asalnya, dan apa nama ni, memang minat main gitar je ke, apa ke? Macam ni ya. Okey. Assalamualaikum pada semua penonton-penonton atau peminat semua. Sebenarnya saya ni memang kalau ikutkan tok nenek saya memang banyak berasal di Ipoh. Ada juga di Manjoi, di Sungai Tapah kan. Ramai lah. Itulah. Dan saya ni merata-rata dulu duduk sebab bapak saya dulu kerja kerajaan. Biasalah kerja kerajaan kan, tukar sana tukar sini, mungkin tukar sebab mungkin itu nak naikkan dia punya taraf ke apa ke, macam tu lah. Last kali ending dia di Ipoh lah. Itulah. Sampai sekarang abang masih menetap di Ipoh. Ipoh sebab banyak tok nenek di sini. Yalah. Kalau boleh tahu sikit, umur abang berapa sekarang abang? Umur kalau ikutkan lagi berapa bulan jadi warga emas lah. Lagi berapa bulan? Tapi alhamdulillah nampak sihat lagi abang. Yelah. Sihat macam tu lah sebenarnya. Ya. Tapi orang kata
Kalau tak sihat pun kita takkan nak tunjuk kita tak sihat. Sebab kita bekerja. Ya, betul. Itu hidup perlu Ya, diteruskan. betul. Kan. Kalau kamu biasa pergi zakarat hari Ahad tu, Lokin sana, kamu akan dapat jumpa dengan Abang Abu kita. Masih lagi aktif berniaga. Barang-barang lama abang. Ya, barang-barang macam-macam lah. Barang-barang terpakai, tak kira lah puyuk, belanga ke kasut, semua keluar lah. Benda tu kita belilah dah puluh tahun dah niaga benda tu. Kita beli tengok sesuai macam mana. Jangan kita beli yang dah rosak. Tapi kadang-kadang ada yang rosak, risiko dia kita tanggung lah. Rugi lah macam tu. Setakat ni macam mana abang berniaga? Okey tak? Sebenarnya saya rasa lah saya dah miaga situ. Kira dulu arwah bapak saya bila dia pencen dia miaga. Miaga tu boleh sen tu, bukan miaga main detak tak boleh. Bila dia dah meninggal kan, jadi saya paksalah saya ambil alih. Nama tu tukar nama saya lah. Kalau miaga tu alhamdulillah lah. Miaga. Boleh sampai saya membesarkan anak saya sampai dia orang sekolah pun. Alhamdulillah. Habis semua sampai masuk universiti semua kan. Alhamdulillah lah, dengan itulah hasil lah. Alhamdulillah. Orang kebanyakannya kalau yang tidak meminati rock mungkinlah tak kenal dengan Abang Abu. Ataupun memang tak meminati muzik. Kalau pergi ke pekan Pasar Karat tu, di Memory Lane. Memory Lane tu barulah tengok ni rupanya. Dan barulah kamu tahu inilah dia orang yang gegasi rock macam kata kan. Itu bagi orang yang tak suka ataupun tak pernah minat dengan muzik-muzik lah kan. Tapi yang rata-rata peminat muzik, peminat rock memang kenal lah dengan Abang Abu. Dulu rambut panjang abang. Berpuluh tahun. Bila dah potong rasa lega. Ringan rasa. Awak tak ada kena menyimpan balik. Bila kita dah pendek kan, rasanya dia rasa puas lebih kan. Rasa nak panjang balik tu macam nak balik terasa macam dah tak boleh lah. Selesa sebenarnya. Sebab saya ni kalau nak cerita rambut panjang ni start umur belas tahun lagi. Belas tahun start main music. Dari situlah kita blur rambut tu. Kira orang kata dah sekarang je baru dah tahun berapa dah, tahun 25 macam tu potong rambut. Berlama panjang dah. Daripada zaman abang muda memang jiwa abang rock. Dia kan sebenarnya tengok macam mana. Kalau kita main music rock, kita kena ada jiwa lah. Bukan kita kata kita nak main music, maksud dia kita nak main tu suka-suka, tapi jiwa tak ada. Kita kena ada orang kata kena ada lah orang kata basic dia semua kan. Menjiwai. Ya betul. Sebab saya pun membesar pun daripada keluarga muzik juga. Contoh dia macam arwah pakcik saya M Sharif kan. Dia pun muzik juga. Saya pun pernah duduk dengan dia lama nak tahu macam mana perjalanan dia, macam mana cara-cara rakaman dia. Jadi kita dah tahu cara macam mana sistem dia. Itu je lah. Itu ramai bila podcast yang sebelum ni Abang Abu bersama dengan sebuah podcast yang lain tu, baru dari situ ramai rakyat Malaysia tahu yang abang ni ada bertalian darah dengan Allahyarham M Sharif kita kan. Jadi daripada situ mungkin darah seni tu mengalir dalam diri abang lah. Ya betul. Abang ada bakat itu. Tapi persoalan dia memang abang tuju kepada gitar ke atau abang boleh main alat muzik lain? Sebenarnya boleh aja kalau nak main bass ke main drum ke. Boleh juga. Boleh. Kalau kita dah main muzik semua boleh. Tapi kalau ikutkan dulu masa saya duduk dengan arwah saya, dia masuknya saya kelas piano. Tapi masa tu dalam hati saya tak best lah. Saya minat main gitar sebab kita nak jadi rockers kan. Biasalah rasa macam tak rugged lah. Tapi kalau ikut cara dia kata, dia cakap Abu, ini senang cari makan dia. Sebab bukan semua orang boleh main keyboard atau main piano. Bila kau boleh main ada tahap tinggi kan, kau boleh kan. Siapa dia akan order lah, akan panggil kita main. Tapi saya rasa tak sesuai lah. Tak sesuai lah saya rasa. Saya tak minat. Itu yang pergi kepada gitar. Gitar.
Saya pun tak ada belajar dengan dia. Saya tengok dulu. Saya tengok macam-macam kumpulan, saya tengok zaman tu lah. Zaman tu macam-macam kumpulan rock yang ada di KL ni. Ya. Baik apa semua, jazz, macam pop, semua saya tengok. Saya campur tu, saya campur tengok kan. Macam ni main muzik, macam ni dia orang, macam ni tempo. Benda tu kena belajar situ dulu tengok. Macam ni cara pergaulan. Ada. Semua kena ambil tahu lah pergaulan, happy, bersembang pasal muzik, apa yang tak kena. Seronok dia lah. Kerja muzik dia sebenarnya seronok. Tapi bila nak buat tu sakit kepala juga lah. Dia bukan sekadar main je. Bukan. Bukan sekadar main je. Dia ada gunakan satu sistem juga lah. Satu, orang kata gunakan satu, yelah lagu tu ada law dia. Macam contoh kita buat lagu slow. Kena dengan cara nyanyian dia. Kena dengan cara solo dia. Macam cara gentak dia. Itu semua kena ambil kira. Kalau tak kena gentak, tak kena cara melodi apa semua, dia itu yang lagu tu akan macam tu saja keluar, saya pun tak sedap. Macam tu. Itu antara asam garam tu dalam muzik tu kan. Mesti kena ada. Kita tak boleh buat saja dia, kita fikir lagu ni macam mana gentak dia sesuai dengan melodi dia. Macam mana Man nak main semua benda-benda tu. Sebab tu kita pun tak pandai juga. Sebab tu bila di dalam rakaman kita menggunakan seorang producer. Producer yang akan boleh ubahkan kita. Abu main cara macam ni, Man main cara macam ni, macam tu lah. Macam kita tengok artis barat pun, Tere depa pun dia mesti ada producer dia. Betul. Walaupun dia pandai menyanyi ke, dia pandai solo, dia mesti ada satu orang producer. Macam tu lah cara dia. Abang sebagai seorang gitaris dalam kumpulan lama abang, kan, selalu orang akan kaitkan kumpulan apa, bila seorang ahli muzik ni, dia mesti ada satu idola dia. Tak kisahlah di dalam negara atau luar negara. Kalau abang Abu sendiri, siapa idola abang gitaris? Dia idola dia kan, kita ni memang tinggi niat dia. Kalau ada tinggi niat dia, tapi kita minat lah. Kalau saya macam saya jujur cakap lah, memang yang kita minat lah. Cara tu kita ada ambil sikit-sikit juga cara dia. Contoh dia macam Eddie Van Halen. Lagi siapa tu? Randy Rhoads. Cara-cara permainan mereka waktu tu dah dahsyat dah. Zaman tu, waktu zaman hujung-hujung 70-an lah. Mereka dah buat dah semua benda tu. Abang rasa dia orang tu dah dahsyat benar. Teknik yang dia orang guna, mereka banyak teknik. Skill dia orang pun bagus lah. Jadi kan, saya selalu tengok lah, saya akan ulang-ulang daripada dulu. Kita tak ada zaman handphone ni, tapi sekarang saya ada peluang tengok. Macam ni Randy Rhoads main tu dahsyat lah dia buat. Mana dia dah buat dulu pada kita yang kita nak main sekarang ni. Betul. Itu cerita dia. Demo advance. Yelah betul. Tapi kalau abang tengok demo dalam handphone sekarang, abang rasa demo dahsyat. Itu yang terjadi bila orang Malaysia macam Cho ni, Bayi-bayi Cho ni tengok video abang. Kami rasa dahsyat. Benar abang, ini bukan nak bodik. Macam Cho cerita dalam episod podcast bersama dengan Abang Man tu. Cho angkat TV tu bang. Pasang angkat buang ke bawah apa? Tidak, angkat letak tengok. Bersila tengok bang. Tapi tangan Abang Abu ni, dia sorok kot tu. Tak ada lah. Dahsyat ke? Dahsyat. Tak ada. Sebenarnya bukan dia kan. Bagi saya lah, grup ni dia individu kita boleh sajalah, boleh bermain. Tapi sebenarnya dahsyatnya bila kita dalam grup. Ada kumpulan dia dahsyat, gitaris solo dahsyat semua. Ada grup drama dahsyat. Ada grup vokal dahsyat. Tapi macam grup kami, macam waktu saya dengan Man dengan Mus dulu kan, kita ni dalam gabungan. Bila dalam gabungan ni kan, dia dapat menjadi satu, dia akan menjadi dapat mengeluarkan satu benda yang orang boleh terima lah maksud dia. Maksud, dahsyat. Saya tak dahsyat. Saya bukan boleh solo berapa rapi, cuma saya ikut line yang betul lah. Nak dahsyat tak boleh, sebab banyak orang dahsyat lagi. Tapi bila adanya ada Man, ada Mus, ada pula seorang lagi kan, dia jadilah ngam lah. Kalau katalah cerita, kalau katalah salah seorang ni tak kena gaya dia, penyanyi tak kena dia akan jadi macam tak dahsyat lah, tak best lah. Individu boleh saja main.
Boleh saja. Bagi arahan, okey, Man, ikut klik ni. Dia boleh jalan. Bagi tahu arahan saya, okey Abu, ikut tempoh ni. Kita jalan. Gabungan tu yang buat lagi mantap. Ya, bila gabungan tu bila tu dia jadi macam dahsyat lah. Individu biasa je. Kita mengeluarkan idea je lah. Kita mengeluarkan idea, okey, pendapat masing-masing, dan kita dapat membuat satu benda tu mungkin sampai sekarang orang suka. Berat. Contoh macam lagu Pelayaran, lagu dari Kacamata, Hakikat Perjuangan kan. Benda-benda tu lah. Benda-benda macam tu kan. Grup punya kerja lah. Ibaratnya. Grup tu bersatu. Kalau katalah ada orang lain waktu tu, mungkin kita tak tahu apa jadi. Betul tak? Kata penyanyi pun waktu tu, katalah orang lain, kita tak tahu macam mana. Betul? Betul. Itu je sebenarnya. Bila Abang Abu dah cerita sedikit sebanyak mengenai lagu abang dalam kumpulan Mei, kita tengok album pun banyak. Daripada Dilema dia, Wira Saibok dan sebagainya, bersilih ganti vokalis apa semua kan. Mungkin ada orang kata macam mana yang abang boleh sampaikan kepada penonton kita kan. Bayangkan macam Joe cakap dengan episod Abang Man, podcast dengan Abang Man. Daripada mula sampailah akhirnya kebanyakan player dalam Mei tu memang berkekalan, hanya berganti vokalis saja. Kan? Apa yang membuatkan abang bertahan di dalam kumpulan Mei tu dulu? Kita berjalan dengan orang kata dengan cara yang amat susah lah. Waktu tu kita tak ada apa kan, amat susah lah. Kalau pergi show naik satu kereta pun bukan kereta yang orang kata elok sangat. Kadang-kadang tayar pecah tepi jalan, kadang berasap kan. Macam-macam lah. Pergi jumpa Tokyo Funfair lah tu, macam-macam kita merayu-rayu pada organizer, ambil lah kami nak buat show. Perjalanan dia memang susah lah waktu tu, susah. Tapi alhamdulillah lah, dibalas juga dengan kejayaan hari demi hari kan. Jadilah benda tu, orang kata dikenali lah kumpulan Mei ni. Sebenarnya nak sampai satu tahap tu, tak ada macam kumpulan yang nama besar macam seperti, minta maaf saya macam Search. Buat album terus meletup, orang semua terima. Kami buat album kan, orang tak terima lagi. Sangat susah. Sangat susah nak bagi orang percaya. Kita berjalan lah. Kita ibaratnya pergi ke mana-mana, ke kampung-kampung ke apa, ke buat show. Dari situ orang dah nampak, kumpulan ni, kumpulan apa ni? Oh, ni kumpulan Mei apa semua. Dari situ lah. Tapi menyedihkan lah. Perjalanan tu memang menyedihkan lah. Dapat show tak seberapa zaman tu. Zaman tu abang, kalau abang boleh kongsikan sikit, berapa bayaran kalau abang dapat? Zaman tu zaman fanfare, zaman tu bukan macam duit sekarang. Kadang-kadang kalau cerita, kadang-kadang puluh-puluh, 40. Ada ke sampai tak tu? Kira zaman tu kira puluh-puluh tu kira macam boleh lah juga. Tapi kecil lah, kita rasa kecil. Kalau orang sekarang kecil tak. Tapi bagi kita orang kira lepas lah, untuk orang kata nak buat belanja, lepas lah dalam seminggu macam tu. Ya tak? Bukan terus keluar album terus kita orang kata berduit, tak ada apa kan. Bukan kita cerita kita susah lah, tapi nak merangkak, nak jadi satu grup yang dikenali sangat susah. Susah, betul. Kalau peminat gitar ni kan, bila dia tengok artis tu main gitar zaman abang dulu, mesti banyak duit ni. Kalau gitar hebat ni kan. Bila nak jadi macam Abang Abu ni, nak beli gitar hebat ni. Kalau abang boleh kongsikan dulu, macam mana abang gitar tu bang? Adakah abang memang ada berbiji-biji gitar? Tak ada, saya tak ada gitar. Saya orang kata bermula daripada gitar jenis yang buatan Jepun dulu. Beli second lah. Beli second, harga dulu pun 300-400. Lepas tu bila kita ada modal, kita tukar lain. Ada. Bila kita pergi kedai tu, kita tengok, kita bincang dia, saya suka gitar ni. Kita tengok, saya suka gitar ni. Berapa harga dia? Dia kata harga gitar dia dalam 900 kan.
Betul, saya bincang, boleh ke saya bayar bulan-bulan macam tu? Dia tengok saya atas bawah, dia macam kesian. Boleh lah, tapi Alhamdulillah. Kesian. Macam bayar kereta bulan-bulan bayar, tapi Alhamdulillah habis. Ya. Sampai saya tengok gitar tu, saya jumpa lagi pun Toke tu sampai sekarang pun dia baik dengan saya. Doremi. 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 Ya, Doremi. Doremi Music lah. Ya. Dulu dia ada di Taman Komplek. Ya, okey. Dulu Doremi ni dia punya kedai tu di Taman Komplek. Macam-macam ada, tengok gitar apa semua. Berhutang lah, kita macam bayar kereta lah bulan-bulan kan. Macam tu lah cerita dia. Bukan senang, susah. Tak adalah yang macam mana dia menganggap artis ni dia ada apa gitar hebat ni, dia memang banyak duit ni, kaya ni, show. Tak adalah. Tu dia. Baru kita tahu tengok Abang Abu ke bawah perjalanan dia tu. Sebenarnya kita kuat sebenarnya apa yang kita jadi lama kena kuat sabar lah. Kalau tak sabar dah lama habis. Ya. Lama tu bang. Yelah. Lama tu. Bila saya mengundurkan diri pada Kulamir kan, minta maaf cakap lah pada semua mentor-mentor kan. Saya tak pernah buat keputusan ni, tapi saya mengundurkan diri pada Kulamir kan. Atas sebab-sebab tentu lah. Kadang-kadang yalah, saya perlu bercakap lah, minta maaf lah sebelum cakap. Kadang-kadang mungkin peminat akan bertanya pada saya, ada juga peminat pantai kata kata sakit, tak nak main dah. Sebenarnya alasan tu sebenarnya untuk tak nak bergaduh je. Kalau nak cerita pasal May, saya sayang May ni. Satu Malaysia sayang. Kita sayang kumpulan ni, kita berusaha payah daripada awal lagi. Sebenarnya kalau ikut dulu saya tak nak main sebab Man ajak saya. Man jumpa saya cakap tak nak, Man cakap. Jadi Man kata jom labu. Jadi saya panggil lah seorang basis yang menyanyi. Itu ada cerita yang kata sahih dia. Saya dengan Man yang mula dia. Sebenarnya saya dengan Man. Tapi kami sayang. Saya dengan Man memang sayang. Sebab kami yang susah payah. Orang kata masuk longkang, masuk hutan, segala-gala masuk longkang. Betul. Yalah. Betul tak? Tiba-tiba jadi macam ni kan. Okey lah. Kenapa saya tarik diri? Kadang-kadang ada komen, kata tak sihat apa semua. Itu sebenarnya tak nak orang kata kita, alasan bergalah lah. Yalah. Saya mata tak apa nampak sebenarnya. Mata saya ni sebulan sekali inject tu. Inject. Jadi kalau nak mandu malam atau mandu siang, kadang-kadang mata nak harap mata sini pun dia penat ataupun dia akan jadi keliru tu. Okey. Tak keliru. Memang betul, sakit saya tak ada ketara lah. Tak adalah ketara. Sangat sakit orang kata merangkak tak. Tapi sakit saya cuma mata saya kurang nampak kan. Kaki saya ni pun sakit. Maknanya pergerakan Abang Abu terbatas lah. Terbatas. Saya memerlukan seorang yang bantu saya. Peminat ni kita tak boleh nak kawal demo. Saya sayang May. Man pun sayang May. Kami yang susah-susah payah dulu sama-sama, orang kata macam-macam lah, macam mana saya cerita tadi. Tak apalah, itu dah menjadi kenangan lah. Yalah. Untuk Abang Abu kan. Sekarang Abang Abu dah beralih kepada Abu and Friend. Mungkin Abang Abu boleh cerita sikit pasal projek Abang yang baru ni. Saya macam projek Abu and Friend ni, saya sebenarnya tak ada juga nak orang kata ria-ria sebenarnya. Sebab kita dah bukan, kita dah umur yang kata umur tak larat. Kalau dulu muda boleh pergi Kuala Lumpur, cari organizer, cari syarikat rakaman kan. Dia kan macam budak-budak yang ada dalam grup saya ni, saya tak ada kata kamu tak ada terikat dengan saya. Masing-masing ada grup tu. Macam Wak Yus, dia boleh main dengan Sofia, dia boleh main dengan Sniper, dia boleh main grup dia. Sama dengan Nan, dia boleh main dengan Sparrow, dia boleh, tak kira lah. David Basis, tak terikat. Itu panggil friend. Kalau saya kata, aku nak panggil kamu main lah, itu panggil Abu and Friend. Kami macam tu lah cadangan dia. Tapi buat masa sekarang ni kita, yalah, sebenarnya susah lah. Bila kita dah ada grup baru kan, kita merangkak lah. Yalah, nak buat pada bawah balik. Tak ada orang percaya. Merangkak. Saya pun cari juga. Yalah. Cari sampai saya cakap budak-budak saya cakap sabarlah, saya dah telefon ada semua tempat saya telefon. Macam saya minta sedekah cakap. Dia berkata, nantilah. Macam minta sedekah cakap. Ada ke show, bagilah peluang. Tak kira bayar murah tak apa dah. Nak show. Pasal kita kan, kita masing-masing pun ada tanggungjawab. Yalah. Macam saya, Man kan.
ada tanggungjawab. Nak bayar api, bayar rumah, bayar air, anak sekolah semua kan. Jadi kan kita pun nak juga lagi mencari rezeki tak. Itu yang sedih dah. Yalah. Adakah Abu and Friend tu jenama yang abang cuba buat ke arah recording juga, ada show ke bernaung di bawah label mana ke? Tak ada. Kalau zaman sekarang ni tak ada syarikat lah. Tak ada syarikat. Kalau kita nak buat lagu sendiri punya lah. Modal sendiri. Modal sendiri dengan tenaga sendiri. Semua sendiri lah. Kalau dulu bila syarikat tu berminat, dia yang akan keluarkan modal. Dia juga akan keluarkan segala-galanya lah. Producer semua. Kita cuma pergi main aja. Kita pergi main, dia bayar kita sikit lah dulu. Tak ada banyak. Sekarang mana ada syarikat lah. Kita ada modal, kita buat lah. Tapi modal bukan sikit-sikit. Kalau satu lagu, dua lagu pun tak ada 5-6 ribu tak jadi. Sebab tu betul. Kita kena pakai studio. Sewa studio, perjalanan. Lepas tu kita kena juga satu orang tak ada yang cerdik pandai tentang muzik ni. Dia boleh guide kita. Dia boleh bagaimana dia tahu Abu, apa kata kamu tukar pattern ni ataupun solo cara ni atau gentap macam ni. Semua tu tugas dia lah. Betul? Kita kena bayar dekat dia. Bukan dia datang buat kerja free, tak ada. Semua memerlukan kos kan. Tapi satu ketika dahulu, sosok tubuh Abang Abu bila berada di atas pentas tu kan, dengan gitar dia. Dulu Cop pergi ikut show abang lah dulu masih kumpulan Meh kan. Kita tengok daripada bawah kan. Muka garang, rambut panjang, ganas abang kan. Zaman itu orang nak dekat dengan abang, orang akan takut. Muka rockers ganas kan. Tak ada lah. Kan. Tapi bila dah sembang dengan abang Abu, rupanya boleh berseloroh ke apa. Tak ada. Dia kerja lah. Tu semua kerja. Bila kita, itu karakter tu kena ada. Tahu tak? Sebenarnya bila kita dah berada, kita dianggap rockers, artis lah katakan. Kita takkan nak tunjuk karakter kita macam mana kita apa ni, nyembang tepi jalan. Tepi jalan. Kita kena ada satu karakter, berubah sikit lah. Itu lakonan dia sebenarnya. Tapi sebenarnya sama dia sebenarnya. Tapi untuk jaga value dia, quality dia, macam itulah kita kena buat. Tak sombong pun. Kena kadang-kadang tak ada juga garang. Tak ada garang mana pun. Rambut dia garang. Tapi dulu zaman kegemilangan abang, lu pernah tengok di media sosial orang komen-komen apa kan. Orang kata macam Abang Abu ni dia rockers yang ganas, tapi dia bercakap kurang, dia pemalu sikit. Itu sebenarnya dia bukan sombong. Dulu kan kita tak matang. Dulu kita bukan matang. Kita kan, lagipun kita bukan dalam bidang untuk bercakap semua ni. Kita main muzik dia. Tapi bila dah sampai satu tahap macam ni, bila orang nak interview kita, saya kena create juga lah apa yang perlu saya cakap. Apa yang saya nak buat kan. Jadi kena belajar lah benda-benda gitu. Betul. Sekarang pun tengok abang pun aktif dalam media sosial kan. Kadang-kadang buat video pendek apa semua. Yalah. Saya yalah kena lah buat benda tu. Kadang-kadang benda tu kan mempromosikan diri kita. Promosi dan kita buat kerja ke atau meniaga ke atau kita tunjuk muzik, itu lah. Tak ada selebih pada tu pun. Yalah, betul. Kalau kita tengok cara abang bermain gitar apa semua memang level profesional lah. Tapi bila kita sebut pasal gitar tu, kita masuk sikit lah. Kita tak boleh nak kata tidak, sebab Abang Abu memang berdiri dengan kumpulan Mei sebelum ni. Dan dia tak ada tukar masuk kumpulan Jun ke kumpulan April ke apa kan. Memang so banyak cerita je mengenai dia dengan band lama dia, kumpulan Mei. Dalam kumpulan Mei, antara lagu, ada orang kata Abang Abu sebenarnya dia screamingnya yang gorennya orang lain. Jadi macam mana cerita tu sebenarnya bang? Dia ada, bukan semua lah. Bukan semua. Banyak kumpulan biasa lah. Sebenarnya banyak kumpulan dalam Malaysia pun macam tu juga. Tapi kan bila saya perform dengan Mei, saya
buat cara saya sebenarnya. Itu feel saya. Betul, feel saya. Saya tak boleh ubah cara saya. Betul. Lepas tu macam contoh macam Cho tanya saya, pernah tanya saya kan, apa mengenai apa tu persembahan di mana? Planet Hollywood ya. Planet Hollywood. Ya. Macam contoh lagu Gadis Bertudung Putih. Ya. Syarikat sebelum persembahan tu depa dah susun lagu tu. Bila saya tengok lagu Gadis Bertudung Putih ni kan, saya rasa macam risau tu. Okey. Risau tu. Sebabnya? Sebab dia kan lagu tu kerja saya banyak. Oh. Bukan senang. Main 3-piece kerja saya banyak. Saya nak plucking, saya nak solo, saya power chord. Jadi saya fikir kan, itu lagu tu kan macam kalau nak bawa live kan dengan cara itu, saya rasa macam tak sesuai lah. Lagu tu siapa cipta bang? Lagu tu rasanya J.S. Kevin rasanya. Asal lagu tu J.S. Kevin lah. Tapi kalau lagu tu kita dah dengar asal, dalam orang kata kalau nak dengar dalam kaset, rasa macam lembab lah kalau untuk show. Jadi macam dia tak agresif lah lagu. Tak enjoy lah lagu tu. Memang lagu tu orang kata cinta-cintaan ni. Okey, baik. Saya terfikir saya create lah lagu tu. Saya terpaksa ubahkan cara permainan dia. Melodi tetap sama. Okey. Melodi tetap sama, cuba permainan tu saya ubah cara tu. Maknanya abang reka arrangement baru lah. Ya, sebab memudahkan untuk memudahkan dan sesuai untuk grup yang main 3-piece atau nak ataupun nak main seorang pun boleh. Okey. Sekarang saya tengok basking dia main seorang lagu tu pun. Jadi, kalau plucking seorang boleh tak? Plucking. Betul. Tak, maksud kalau nak main plucking lagu tu kalau basking seorang. Boleh. Tak? Dia akan jadi macam bosan sikit lah. Tapi kalau biasa basking mesti pakai gitar tong tu. Screaming memang sesuai lah. Jadi itu saya fikir tentang situ lah. Tapi alhamdulillah lah bila saya buat lagu tu kan, alhamdulillah sambutan dia pun kan memang orang pun tak jangka lah lagu-lagu tu. Saya pun kira macam terima kasih lah pada bacaan dalam grup May pun kan. Terima kasih lah sebab perancangan tu diterima. Itulah jadinya. Saya bukan terror, saya cuma nak mudahkan kerja saya. Tapi terima kasih dia pun setuju. Mula-mula dia pun menentang juga. Menentang, saya ceritalah ini kedudukan saya tak. Saya fikir kedudukan saya untuk mudahkan lagu tu kan, ini cara yang senang juga. Itu yang dalam Planet Hollywood tu screaming kan. Ya. Mula-mula ada tetangga juga tanda lagu ni macam lagu Diwana lah. Tapi saya cakap dia orang untuk mudahkan kerja saya. Berapa puluh tahun saya main seorang. Saya plucking, saya solo, saya power chord kalau di show tu. Bukan senang kalau tak cekap nak main 3-piece, bukan senang. Ya, betul. Dia tak nak bagi bunyi tu macam ada lompong kan. Dia kena bukan senang. Solid dia, betul. Saya terkejar sini, bukan senang kerja dia. Baru ni pun abang ada pergi juga melawat bini Abang Mus ya. Memang ada awal-awal lagi saya dengan Man dah pergi. Awal kita pergi jumpa dia. Kita yalah, walaupun kita orang kata bukan dalam sahaluan lagi, tapi bila kawan sakit kita kira ambil tahulah. Tapi saya dengan Man pergilah, tapi kami tak ada dah nak tunjuk-tunjuk dalam Facebook kita. Tapi alhamdulillah lah saya dapat jumpa dengan Mus. Dia nampak saya, dia peluk saya. Dia peluk saya cakap Mus cakap saya panggil dia Pa dah cakap. Pa cakap kamu kena kuat sabar Pa cakap. Kena kuat sabar dan kamu teruskanlah dengan kamu punya career. Tapi kena sabar apa cakap. Okey. Saya dapat cakap dia dalam masa tak sampai seminit pun. Waktu tu dia dengan sibuk dengan babarik untuk praktis lah. Lepas tu sekejap dia lah jumpa dia, saya sembang dengan dia. Dan saya balik Ipoh lah. Alhamdulillah lah kata. Bukan ada niat apa pun. Kita bukan saya tak niat pun nak jumpa dia. Macam ada cari kesempatan jumpa Mus Panic, kita nak buat. Tak, saya tak ada. Saya open, free. Saya boleh cari rezeki saya, cari rezeki dia. Kita pergi situ sekadar melawat kawan je. Bukan ada niat Mus nanti kita pergi melawat mungkin dia rasa boleh macam projek. Tak ada, saya tak ada niat. Kalau boleh saya pun ingat tanda lah. Yalah. Saya serabut lah tanda lah. Minta maaf lah cakap. Yalah, faham. Betul tak? Betul. Tapi itulah macam Cor kata, kita kena
berlapang dada, dan kita contohi sifat-sifat legend kita yang saling orang kata cover kan. Masalah tu biasalah, di mana-mana pun ada masalah kan. Kita tak boleh ni orang kata nak menidakkan benda tu. Tapi yang paling penting silaturahim. Silaturahim tu kalau kita tak jaga, kita nak di sana esok kita susah. Kerana silaturahim tu saja kan. Kita tengok masih lagi berkawan apa semua. Cuma haluan tu dah lain tracknya. Kau pakai tapi lah kan. Ada corner, ada apa semua, simpang siu itu biasalah tu kan. Okey. Untuk band-band zaman sekarang abang, yang mengidolakan cara permainan abang kan, apa nasihat abang pada demo abang? Sebenarnya budak sekarang lagi bagus sebenarnya. Allah, nampak. Tu cakap kata legend punya, dia rendah. Bukan masa saya kata, betul budak sekarang bagus. Sebab budak sekarang bagus sebab apa? Dia boleh tengok dia nak cari solo lagu apa. Metallica dia dapat sebiji. Dia nak solo lagu Eric Johnson, sebiji dapat. Kita dulu tak ada benda tu. Kalau kita zaman tu ada, waktu zaman kita pun terror. Tapi budak sekarang dia mudah tak benda. Budak tu umur 6 tahun. Dia tengok, dia minat lah. Suruh bapak dia beli gitar. Dia boleh. Kena pula dia dah umur katalah dah kata 16, 17, dia buat grup kan. Dah boleh jalan dah. Banyak saya tengok. Dah boleh jalan dah. Tapi cara mereka lah. Ada yang cara macam-macam minat. Tak kira lah. Ada yang style indie. Indie, lepas tu ada yang modern rock ni, punk rock. Macam-macam lah ada. Itu yang saya kata depa ada idea. Depa nak lari kan daripada cara rock kapak ni. Depa buat cara lain tapi depa rock dia, tapi dia ubahkan daripada segi rentak ke. Yalah, rock pun dah banyak pecahan dia kan. Betul. Dan zaman abang lu lain. Tapi kalau abang nak tahu, bila abang cerita pasal tengok handphone kan. Ini kumpulan Cho sendiri. Cho berapa banyak kumpulan orang? Yalah, main kahwin lah kan. Ganti gitaris ni. Tengok video abang yang Planet Hollywood tu, goreng lagu Pelayaran. Goreng tekan. Sampai gitaris Cho yang keberapa ke Cho audition lah. Audition lah. Kau mau tengok abang Abu main orang mana? Tak boleh sama dengan abang. Itu yang dia mau marah sampai patah gitar abang. Dia sebenarnya memanglah setiap satu orang tu kan, dia ada tone masing-masing. Tak, macam kita dengar macam contoh Man, dia ada tone dia. Mus, dia ada cara dia. Benda tu dah selalu dengar. Bila tiba-tiba tukar orang lain, dia orang akan rasa berubah lah. Tapi sebenarnya sejujur cakap, lagu Pelayaran tu memang kena orang yang cekap nak main. Bukan senang. Bila kita pegang Vetrum, masa bila tapping, Vetrum dia tak mana. Takkan kita buang ke bawah. Tapi nak pakai jari ni. Kita terpaksa selit sini. Bukan senang. Tiba-tiba susah. Tapi ada cara lah. Saya shortcut cara lain. Tapi tetap dia buat benda yang sama. Bukan senang. Sebab semua benda tu saya buat daripada tahun berapa. Saya seorang lah. Saya nak solo, saya nak plucking. Bayangkanlah kalau saya tak cakap, apa akan jadi? Berterabur grup. Ini yang saya cakap. Kita dah lalui macam-macam. Selain daripada orang nak dengar vokalis, orang nak dengar gitaris tu gorengnya kan. Jadi gitaris tu perlu mantap, betul ya? Antara beratus-ratus lagu lagu mana yang abang suka solonya? Sebenarnya kan lagu macam lagu Racun Madu, Kacamata, Poni Kota, lagi apa? Strategi. Pahlawan Mimpi kan. Saya tak ada solo laju-laju. Saya banyak solo pada chord yang ada melodi sikit, melodi sikit lah sikit. Sikit dia tak ikut dalam chord, dalam note yang apa saya main lah. Kata E saya carilah. Tapi dalam skill yang sangat simple. Supaya kan saya tahu bila saya main show, saya boleh buat cara tu, boleh buat lah. Tak ada sangat ketara sampai susah kan. Dia akan jadi macam masalah pula. Sebenarnya susah juga. Tapi sebab kita dah create benda tu, kita boleh buat. Macam tu lah. Kalau bagi saya lagu orang lain pun mungkin saya buat terkangkang juga. Betul. Sebab depo yang buat dia tahu. Macam tu lah cerita dia. Bila sebut pasal gitar dia abang kan, ada orang marah abang. Tapi lama punya cerita lah. Disebabkan video ni bang. Sebab dia kata, kenapa abang Abu tak goreng?
Apa dia? Masa tu video tu Oh AKL tu, lah. ya. Kan? Kenapa Abang Abu tak goreng? Tolong abang jawapan mak masa tu kan? Dia waktu tu kita kan, kami orang tak ready. Oh. Tak ready sangat. Betul. Tak ready. Jadi kita tak ada macam, yalah, kita takut. Goyang abang? Bukan takut apa, kita takut nak minta monitor. Oh. Monitor tak dengar. Dalam tu Oh. kan, dalam PLTC tu kan, auditorium lah. bergaul, kita duduk menghadap sana. Jadi kan, yalah, kita ni takut kadang waktu sound check kita dah minta, kita ni siapa lah. Walaupun kita dah main, kita kata ni sound engineer naik ke monitor sikit apa semua, kita rasa macam nak minta, takut. Kita dengar apa yang dia bagi dah. Macam tu. Jadi kita tandak lah, orang kata mengada-ngada lah, nak monitor lah apalah. Kita buat apa yang kita tahu dia. Dia sebenarnya itulah cerita dia. Maknanya dalam hati tu ada kerisauan jugalah. Takut rasa apa ke kan. Bukan mana saya dah hujung-hujung pun saya tulis pun nampak, alamak cakap. Masa tu abang ingat tahun berapa tu bang? Tahun berapa? Final 89 ke apa? 89 ke? Bukan 95 rasa jauh. 90 kot. Saya pun tak ingat lah benda-benda tu. Tapi macam tu lah. Kami orang macam masa tu, bukanlah kita ni, kita tak ada manager. Macam kita punya nama taklah tinggi sangat waktu tu. Ada lagi yang terror kan. Jadi kalau kita nak ada manager, mungkin manager boleh urus, minta ni semua, mungkin nak keyboardist orang, nak ada choir ataupun ada backup ni. Kita tak, betul cakap, kita belum matang ni dalam kata dalam final ni, belum tahu. Selepas tu baru kita tahu, kita belajar. Dia sebenarnya bagus kita belajar kesilapan daripada kita dari situ kesilapan kita akan kejar balik. Saya kejar balik, saya buat sekarang, saya buat cara saya tak. Buat cara saya. Macam tu lah. Bagi saya orang komen tu tak kisahlah, kadang-kadang yang komen-komen ni pun dia pun tak bagi tengok dia. Yalah, sekadar nak komen tu. Tapi saya tak kisahlah. Yang masa tu lead abang Ajuban Mak. Dia sebenarnya dalam satu syarikat juga. Tapi gitar ada tali dia putih ke apa? Putus. Jom kita sama-sama kita saksikan videonya apa kita tengok kan. Tapi itu semua kenangan abang. Mana boleh dapat abang benda tu? Tak boleh dibeli. Kenangan tu. Tali dah putih bang. Waktu ni. Tapi abang berani abang tak goreng. Ini ending. Dia kan benda ni bagus juga. Dia akan bagi ingat kat kita. Bila kita buat silap, kita buat satu kesalahan lah. Kesalahan macam mencuri, kena tangkap. Bila kita macam mencuri, kita tangkap. Kita sedar lah, aku dah buat salah lah. Daripada situ kita perbaiki. Lepas tu bila final, lepas tu lagu Sinar kan, album Sinar kan. Sinar. Kita buat macam biasa, okey, alhamdulillah. Benda ni kena ada kesalahan mula-mula. Tak mesti perfect. Tapi itulah, pada Joe, abang Abu kita ni salah satu jentera perang di hadapan. Walaupun dia lain sikit karakter dia. Macam kalau kita tengok gitaris hari ni banyak yang moden-moden ni dia banyak agresif pergerakan dia kan. Tapi
Abang Abu walaupun pergerakan dia ada limit pada Chor lah kan abang. Macam tengok macam abang Dia- kangkang je sikit. Dia kan, saya kalau saya tak boleh lari jauh. Oh, okey. Bukan sebab saya tak nak banging. Dulu banging ke gila dia ke? Banging ke tak kira. Tapi nak lari jauh tak boleh. Banging kat situ. Sebab apa? Kalau kita pergi depan dengan nak solo orang, nak tekan satu pedal lagi. Lari pula. Tahu tak? Macam mana kita nak pergi jauh-jauh? Dekat situ dah lah. Kita jarak sikit. Okey, boleh 2 langkah, tekan pedal. Contoh plucking. Plucking kau main action ni. Badan lower. Action. Kalau kita terlambat langkah tu nak tekan power chord tu, bunyi plucking je lah. Bukan senang. Sebab itu saya cakap kerja saya seorang. Drum ketuk je. Dia tak ada tukar-tukar apa. Dia jalan dia, bass pun jalan dia. Saya nak fikirkan rentak lagu tu, nak fikirkan nak solo, fikirkan nak plucking, fikirkan power chord. Bukan senang. Nampak macam senang kan, tapi sebenarnya susah. Susah sebenarnya. Saya yang duduk dalam tu saya tahulah. Kalau kenangan AJL abang, apa yang abang ingat? Abang boleh kongsikan kenangan manis masa AJL tu ke, atau ada kenangan pahit di AJL? Kalau ikut semua kata macam tu, kenangan tu kira kenangan yang pahit lah. Macam Mus tu masa tu kurang sihat. Oh ya? Sihat ke ataupun waktu AJL tu? Yalah, kurang sihat sebab kan kita kan tempat tu sejuk. Tahu lah dalam tu sejuk. Bila ada alat muzik, depa aircon kena kuat. Iyalah, nak jaga. Sejuk dan kita pun takut tu mestilah ada, sebab sebelah kita ada SIRS, ada Wing ada yang hebat-hebat kan. Depa masa tu meletup. Kita ni orang kata baru nak mula kan. Kita kena respect depa lah. Betul tak? Kena respect group yang ni. Jadi okeylah, biar kita nak buat yang macam mana dia buat, nak panggil choir, nak tambah muzik, tak apalah. Kita tahu standard kita. Ada. Kita perlu respect depa. Masa tu lagu depa pun sedap juga. Zaman tu lagu sedap, Isabella. Lagu Wing apa? Apa dah? Intan Hidup. Bukan, lagu slow waktu final tu. Intan. Bukan. Intan ku kesepian ke apa ke? Allah, dia lupa. Lagu sedap. Lagu pun masa tu yang nak masuk final tu pun sedap. Isabella, memang lagu tu waktu tu orang kata sangat bagus lagu tu. Lagu Wing pun sama. Lagu kita orang pun baru nak naik. Kita lambat ke baru naik. Jadi kan, yalah, kita tahu depa memang layak lah. Layak dah. Kita perlu respect depa lah. Okey lah benda ni orang kata kalau kita ada rasa diri gitu tu okey lah. Saya tak nak kata saya bagus, saya dahsyat, tak ada. Bukan itu bukan amalan hidup saya. Benar? Tapi akhirnya Abang Abu dan juga kumpulan Mel berdiri sama megah dengan legend-legend yang lain. Itu dia. Yalah, kita sebenarnya dalam Malaysia ni kan, kita kecil saja dah. Jadi kecil dia punya pengaruh tak banyak sangat. Jadi kan yang ada tinggal yang ini adalah nama-nama besar yang tinggal sekarang. Jadi kan boleh teruskan je lah dah. Tak payah nak pening-pening kepala. Saya ada satu fikiran bila umur macam ni, macam Mus cakap lah, tak nak semak-semak. Tak nak serabut. Kalau serabut tak boleh jadi. Yalah. Di penghujung abang, kita pun dah sampai penghujung lah. Okay. Ini kepada peminat abang lah, kan, yang selama hari ni menyokong. Mungkin abang ada apa-apa ucapan. Tak kisah, diorang ni menyokong daripada kumpulan Mel dan sekarang menyokong projek terbaru abang, iaitu Abu and Friends. Silakan abang. Sebenarnya projek tu tak ada lagi. Kita dah main muzik dah 10 tahun. Jadi benda tu dah biasa kita main. Macam kita makan, kita nak makan lagi benda, teringat makan macam tu. Macam main muzik juga, kita dah biasa pada budak main. Bila kita sampai sekarang, kita rasa aku nak main lah juga. Macam rasa seronok pula. Rasa ni kita aktif dah. Mana kita punya otak tu tak adalah terkongkong. Yalah. Betul? Sebenarnya itulah, terima kasih banyak-banyak pada minat-minat yang menyokong dan yang bagi komen baik-baik dan yang banyak mendoakan semua kan. Sebenarnya kan saya tak ada apa pun nak bayar balik. Cuma saya kadang-kadang nak jawab balik terlalu banyak kan. Saya jawab, kadang saya jawab dia terlalu banyak sangat, saya sampai dah kadang-kadang banyak sangat kan. Tapi terima kasih lah. Terima kasih pada minat-minat semua yang menyokong kan. Menyokong yang baik-baik. Alhamdulillah lah semua kan. Itu saja yang saya boleh katakan lah. Terima kasih banyak pada minat. Tak kira lah pada walaupun di mana-mana saja, kawan-kawan juga yang banyak support saya kan. Yang dekat, yang jauh lah. Tak kira lah. Itulah. Okey lah.
Sebab kita pada Cho, kita kena bersyukur kalau ramai orang mendoakan kita. Sebab dalam ramai-ramai tu kita tak tahu itu asbab doa diangkat dan asbab kita masih lagi berdiri sampai hari ni. Okey, Koma, terima kasih banyak Cho ucapkan kepada Abang Abu kerana sudi untuk datang podcast dengan KKTV. Moga Abang Abu sihat, dimurahkan rezeki, semakin kuat semangatnya, semakin tabah. Dan selagi kita hidup, kita memang kena teruskan. InsyaAllah kalau kami rindu, kami panggil lagi. Nanti kita boleh jamming, bang. Yalah, saya pun nak ucap juga terima kasih kepada Cho sudi ambil saya kat Ipoh kan. Datang ambil saya kat Ipoh, bawa saya datang sini. Lepas tu ada penaja apa tu? Kopi usang ah. Kopi usang. Terima kasih lah, sedap juga dah. Kalau orang tak minum kopi pun, dia sample kopi pada bang. Yalah. Yang macam Cho minum ni strawberry. Oh ya, macam-macam ada lah. Macam-macam ada. Terima kasih. Tapi abang minum kopi tu rasa lemak kan. Lemak dia tak terlalu pahit kan. Yalah. Terima kasihlah pada penaja daripada muzik kita yang bekal ke alat muzik kita. Yalah. Ilham Sahabat Production. Yalah, di sini macam-macam ada juga. Ui, Kuala bang. Kuala paling padu sekali. Sini kan boleh disewa ke untuk jamming ke macam mana? Boleh. Ataupun untuk sendiri dia. Boleh untuk sewa untuk jamming. Kenapa tak bagi tahu? Abang dah tahu hari ni. Mana kalau abang datangnya, kalau abang pergi ke studio Ilham Sahabat tu, Yalah. drum 2 bang. Besar-besar gajah. Metallica pun pernah nak datang Telefon nak datang jangan menipu. Okey bang. Okay. Lebih kurang saya minta ampun, minta maaf mana terkasar bahasa dengan abang apa semua. Moga kita jumpa lagi. Okey, Koma, teruskan like, komen semua, support Kopi Usang dan juga Ilham Sahabat Studio. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.